Inilah bermulanya siri-siri konfrontasi yang akhirnya akan membawa kepada satu ujian iman yang paling dahsyat. Satu hari, masa semua orang pergi ke pesta tahunan, bandar jadi kosong. Inilah peluang Ibrahim. Dia masuk kuil dan dia hancurkan semua berhala dalam tu dengan kapak kecuali satu, yang paling besar. Lepas tu, dia dengan selamba gantungkan kapak tu kat leher berhala besar tu. Bijak kan? Bila orang ramai balik dan nampak apa jadi, dia orang tuduh Ibrahim. Tapi Ibrahim jawab relax je. Bukan aku. Berhala yang paling besar tu yang buat. Cuba korang tanya dia kalau dia boleh bercakap. Terus semua terdiam. Dia orang terpaksa mengaku. Kau pun tahu kan, berhala-berhala ni tak boleh bercakap. Kan dah kantoi sendiri. Akhirnya, Ibrahim dibawa menghadap Namrud. Di sinilah perdebatan paling besar berlaku. Ibrahim kata, Tuhan aku yang bagi hidup dan mati. Namrud dengan sombongnya jawab, aku